Okay, hai, happy trading guys. Jumpa lagi kita untuk video kali ini mengenai pengenalan CQG untuk trader FCPO. Okay, seperti yang kita semua maklum, banyak apps trading yang boleh kita gunakan untuk trade FCPO, seperti contohnya Ayers, QST dan juga CQG untuk trader yang mendaftar di bawah broker RHB Investment Bank. Ok, so hari ni saya akan sharing berkenaan dengan pengenalan CQG ni untuk kita dapatkan overview dan tahu lebih mendalam bagaimana kaedah nak trading, nak guna platform apa. Ok, so ramai juga trader yang FCPO ni yang dah install CQG sebenarnya, tapi dia tak tahu pun fungsi sebenar aplikasi ni. Ada yang guna CQG bertahun-tahun pun ada juga, tapi dia cuma tahu buy and sell. Jadi kat video ni saya akan terangkan apa itu CQG dan kenapa trader FCPO boleh guna benda ni, serta apa juga yang perlu kita faham sebagai beginner. So kalau tuan-tuan baru lagi dalam FCPO ni, video ni memang amat-amat membantu untuk nak dapatkan, orang kata apa, nak jalankan aktiviti trading. Okey. So CQG ni dia adalah salah satu, sebelum tu saya buka dulu apa CQG. Okey, ni adalah paparan untuk CQG CQG mobile, CQG desktop. Yang mana kita CQG ni kita gunakan di sini, kita hanya login saja www.cqg.com macam kita nak login Facebook. So bila kita dah paparan tu dah naik, kita cuma login, masukkan password dan juga authenticator punya code, key tu, kemudian kita terus masuk login macam ni. Jadi CQG ni adalah salah satu platform trading yang diguna pakai untuk futures market, termasuk FCPO di Bursa Malaysia Derivative. Ok, so kalau kita tengok kat sini, dia kena ada tulis-tulis sikit, bau sedap kan. Alright. Okay. Platform profesional lah. Dia punya platform ni adalah platform yang tertinggi, dia punya level dia. Digunakan untuk futures market, termasuk di FCPO, termasuk FCPO di Bursa Malaysia Derivative. Bukan sahaja kita boleh trade FCPO dalam app CQG ni, banyak lagi instrumen-instrumen lain, contohnya soybean, crude oil, seaboard. Okay. So CQG ni sebenarnya dia bukanlah broker, tapi dia adalah aplikasi chart, analisis dan execution yang disambungkan dengan broker berlesen. Macam saya yang ni, dia bergabung dengan RHB Investment Bank lah. Ok, jadi CQG ni, apa penting yang kita tahu tentang CQG ni? Maklumat-maklumat penting yang kita perlu tahu pasal CQG ni adalah, okay, CQG platform ni dia adalah platform yang profesional punya futures, dan dia digunakan oleh trader serta institusi yang lain. Dan dalam data pula yang dia perolehi, data market dia adalah real time dan lebih stabil. Sebab itulah kebanyakan broker FCPO di Malaysia ni guna CQG sebagai platform utama. Jadi kenapa trader FCPO guna CQG? Ni soalan ni biasa, soalan biasalah daripada orang baru biasanya. Kenapa tak guna app lain kan? Kenapa? Okey, so jawapan ringkas yang kita boleh dapat daripada soalan ni, biasanya okey, data FCPO ni dia lebih data harga FCPO ni dia lebih tepat, secara amnya dia lebih tepat. Execution order juga cepat dan stabil, dia tak macam lag, dia tak ada lag apa semualah. Tools analysis dia memang lengkap. Kalau kita perhatikan di tepi ni, memang tool-tool dia adalah tool-tool yang sangat advance lah. Kalau kita tengok ada horizontal line, ada Fibo, ada label, ada kotak, ada box, ada distance measurement, ada central measurement, ada zoom, ada magnet untuk attach marking dengan price, dan ada juga untuk lock dia punya screen.
So memang tools dia memang lengkap dan dia ni digunakan secara rasmi oleh broker. So untuk FCPO ni, ketepatan tick dan kelajuan execution ni penting sangat, sebab satu tick kan RM25. Jadi kalau salah platform ni, execution tu boleh bagi kesan yang besar lah. Maksudnya kalau execution tu lambat, memang entry position kita akan mengalami floating terlebih dahulu sebelum menunjuk ke arah yang positif. Jadi itu penting dalam connection pemilihan platform. So jom kita lihat dekat sini apakah paparan asas yang ada dalam CQG ni. Okey, so paparan asas yang dalam CQG ni, kat pertama sekali kalau kita tengok dekat sini, dia ada satu penuh lah dia punya, orang kata kiri kanan dia punya, orang kata tools yang kita perasan lah kalau kita tengok kat sini kan. Okey, sebagai contohnya dekat bawah sini dia ada chart candlestick. So kat bawah ni kita boleh pilih untuk melihat chart candlestick. Contoh kat sini dia ada candles, dia ada hollow candle, dia ada volume candle, dia ada bar, dia ada line area, Heikin-Ashi, range bar. So ada banyak pilihan-pilihan charting yang kita boleh pilih. Ini yang pertama sekali. Yang kedua, dia mempunyai time frame yang kita kata ada default time frame dan ada custom time frame mengikut yang kita nak. Contohnya kat sini dia ada 1 minit, 5 minit, 10 minit, 15 minit. So semua time frame ni kita boleh gunakan. Kita akan gunakan dalam menjalankan analisis trading, terutama sekali technical analysis. Kemudian dia ada price scale dan juga volume. Ini biasalah. Dan dia ada buy or sell button. Kalau kita tengok kat sini, kita tak nampak lah buy or sell button tu sebab ada high kat tepi ni kan. Ok, so bila saya tekan ni, nampak tak? Dia ada buy, dia ada button order. Button order ni penting lah. Kalau kita tengok kat sini, kita boleh buy market, sell market, instant, pending order, kita boleh limit order. So dia ada kat sini. So ini adalah dia punya setting untuk button buy and sell. So button buy and sell ni ada banyak fungsi ni, bukan sini saja, dia ada lagi tempat lain. Nanti kita akan lebih mendalam berkenaan dengan penggunaan ni. Okey, so dia ada order panel. Order panel ni kat atas ni lah. Kalau position kita ada berapa tengah jalan ni, dia ada kat atas ni. Macam sekarang saya tak ada order, saya hide kan lah. Okey, order position. Jadi sebagai seorang trader, apa yang kita perlu faham dulu untuk kita nak belajar tentang CQG ni. Okey, so fokus yang pertama sekali kita kena faham tentang mari kita tengok. Kita kena faham tentu tentang untuk cara nak baca chart. Kita tengok kat sini. Okay, kita kena faham dulu cara nak baca chart. Kita kena faham cara price movement, dan kita kena kenal pasti fungsi asas. So nak tengok tak charting dia macam ni. Double klik, dia akan back to. Okey, ini adalah charting CQG. Nampak tak? Dia ada charting CQG. Sekarang ni price tengah pun naik pada sesi pembukaan, sesi petang tadi. Jadi chart dia actually sangat-sangat orang kata tersusun. Kalau kita lihat kat sini kan, chart dia sangat-sangat tersusun. Dia tak ada buat spiking yang teruk, dia tak ada buat hidden order, dia tak ada buat outside execution, tak ada. Dia tak ada kat situ. Dia tak ada bugs yang kita kata benda tu semua yang melibatkan kerugian untuk pihak trader. Jadi dekat sini kita boleh lihat gerakan dia sangat synchronize. Kalau kita tengok, saya tandakan sikit. So kat sini dia touch zone, kemudian turun, mudah kan? Kalau kita tengok kat sini, dia touch zone kemudian turun. So tak rumit lah, orang kata tak banyak TL orang kata dia punya chart ni. Buat sama touch zone turun. Sangat mudah untuk kita trade menggunakan CQG ni. Okey, ni saya padam sikit dia punya kotak. Okey. So seterusnya, apa yang kita nak tahu, yang kita perlu tahu berkenaan dengan app CQG ni. App CQG ni dia ada dua version tau. Dia ada version pertama, version mobile, dan juga dia ada version desktop. Okey, dia ada dua version. Okey, dia ada version mobile dan dia ada version desktop. Ini adalah untuk version desktop. Manakala kalau contoh kita nak tengok untuk version mobile, kita boleh buka dekat mobile lah. Tapi untuk paparan pada mobile, bila kita tekan dekat sini,
dekat dia punya utilities ni, dekat preference tak silap saya, kita boleh change dia kepada mobile. So bila saya change kepada mobile, dia akan keluar begini. Ini adalah paparan yang kita bakal lihat pada kita punya desktop. Maksudnya paparan mobile macam ni, tapi paparan mobile dekat info kita akan keluar macam ni lah. Contoh saya tekan ni, nampak? Okey, macam ni. So sama aja, tapi dia ada button-button tu different sikit lah. Dia ada hot, dia ada OT. Ini tempat-tempat yang kita boleh gunakan untuk masuk order. Dia ada unit price, dia ada ni working tak ada lah, kita tak ada order lagi hari ni. Okey, alright. So ini adalah paparan mobile. So CQG ni sangat mudah dan sesuai untuk entry yang ringkas. Untuk nak monitor position pun senang. Dan sama juga untuk CQG desktop pun sama. Dia mempunyai orang kata kelebihan yang kita kata tersendiri berbanding app-app yang lain. Okey. So susunan yang ada dalam tools yang ada dalam app CQG ni, dia teratur berbanding susunan tools dalam app yang lain. So banyak profesional memang menggunakan app CQG ni sebagai platform mereka. So kalau baru mula dengan CQG mobile pun dah cukup baik, tapi kalau nak lebih tinggi, kita boleh mula belajar login pada CQG desktop. So bila dah mahir nanti barulah boleh guna desktop. Okey. So kesilapan yang beginner biasa lakukan. Okey, untuk sedia maklum, untuk semua maklum bahagian ni, biasanya trader beginner ni dia akan buat kesilapan apabila dia buat tekan buy and sell ni, dia tak faham kontrak. Ini adalah benda asas yang kita kata kesilapan yang biasanya berlaku. Kemudian dia tak faham nilai tick dan juga nilai RM yang ada dalam trading ni. Ini dia tak faham. So lagi satu, dia tak tahu cara nak kaedah nak set stop loss secara automatik. So dalam ni kita ada cara nak set SL dan juga TP secara automatik. So terlalu banyak indikator. Tengok chart saya ni sangat-sangat simple, tak ada pun indikator yang menyakitkan kepala dan juga memeningkan mata. Terbalik kan? Faham sendiri. Okey, so apa yang kita nak tahu lagi seterusnya nanti. Lepas video ni saya akan share lagi video khusus. Contohnya video khusus kat sini kita akan share cara setting at CQG. Kalau tu benda tu boleh tengok dekat dalam ni. Kita boleh tengok dekat dalam. Okey, so lepas ni video yang kita akan share adalah cara nak setting CQG app untuk first time. Benda tu memang dah ready made dalam playlist yang lain. Lepas tu kita dah ada juga video cara nak add contract FCPO, itu pun dah ready dalam playlist CQG. Kemudian cara nak entry manual dan auto stop SLTP ni masih lagi dalam pembikinan. Mungkin lepas ni saya akan buat video tu. Kemudian cara nak guna tool CQG step by step pun ada dalam kita punya playlist. So semua video yang saya buat ni kita dah ada susunannya dalam playlist asas FCPO untuk trader Malaysia. Korang boleh tengok video tu dan ulang-ulang banyak kali sikit. Mungkin sambil buat praktikal, insyaAllah dia akan jadi lebih mudah untuk kita fahami fungsi-fungsi tersebut apabila kita tonton sambil buat praktikal. Jadi jangan lupa subscribe YouTube ni, sebab tajuk dia memang best, very rare. Dan biasanya untuk tajuk-tajuk yang macam ni costing dia memang beribu-ribu ringgit lah, tapi kita provide secara percuma sahaja. So boleh ambil peluang ni untuk belajar, dan jangan lupa untuk share juga informasi yang korang dapat dekat dalam video saya ni kepada rakan-rakan trader korang. So jangan lupa bila dah subscribe tu boleh tulis dekat ruang komen saya baru belajar SCPO ataupun saya nak tutorial CQG yang seterusnya, supaya kita boleh berinteraksi sesama kita, dan daripada situ saya dah boleh dapat tahu berapa ramai yang betul-betul berminat untuk nak mendalami ataupun mempelajari teknik ataupun apps CQG ni. So saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.